bercakap mengenai kelebihan Nabi bukan hamba seorang. Beribu dah ulama, berjuta sahabat-sahabat sentiasa bercakap mengenai kelebihan Nabi. Bukan kata bercakap, buat benda-benda yang menyebabkan kita rasa hebat Nabi. Sahabat ni dia tengok dah Nabi. Kadang-kadang dia pergi tanya nak sahabat lain, sahabat cara cerita Nabi aku nak dengar. Dia tengok dah Nabi, nak dengar lagi. Apa takut ada hamba hok tinggal-tinggal apa dia. Satu kali seorang sahabat nama Anas bin Malik, hamba tutup dengan cerita ni. Sayyidina Anas bin Malik ni dia lepas pada Rasulullah wafat, dia pergi ziarah rumah Rasulullah. Dia kata, wahai ummahatul mukminin, kata tak ada ke benda-benda yang menyebabkan hamba teringat ke Rasulullah. Dia mau tengok dah ke Rasulullah, tengok dah, tapi hamba nak benda lain juga, nak dengar daripada orang lain, nak dengar daripada. Patut kita kalau kita sahabat tak payah dengar lah, hamba dengar sendiri dah pada Nabi. Tak payah dengar daripada orang lain. Kita ni tak dengar daripada Nabi pun tak dengar daripada orang lain. Katanya sahabat Sayyidina Anas bin Malik kata, tak ada ke benda-benda yang menyebabkan hamba ingat kepada Rasulullah. Maka ummahatul mukminin itu waktu ambil satu cermin Rasulullah. Ada riwayat kata waktu ambil baju, macam-macam lah sahabat-sahabat tu suruh ingat kepada Rasulullah. Jadi majlis ni tidak lain tidak bukan nak suruh kita ingat ke Nabi, kau nak suruh kita lupa ke Nabi. Kecek lagu ni nak suruh jadi hebat Nabi di hati kita. Apabila lagu tu sahabat dulu nak menggambarkan dia tak makhluk pun, tapi dia buat benda-benda upacara benda-benda yang menyebabkan ingat Nabi. Maka ummahatul mukminin wi satu cermin. Maka Sayyidina Anas pun tengok cermin tu, terkejut dia. Katanya ummahatul mukminin kata, gua ana terkejut ke? Pelik dia. Apa cermin ni pelik? Ada gambar Rasulullah dalam tu. Katanya isteri Rasulullah kata, wahai Anas, cermin ni lepas pada Rasulullah guna, dia tak terima dah gambar lain. Lekat jadi gambar Rasulullah di cermin tu. Hak tu benda tak nyawa, hak tu benda tak menapah. Batal kayu menangis kerana Rasulullah tinggal. Pak lakoh ya. Batal tamah hak lama. Batal tamah khutbah baru. Rasulullah sekali duk tukar situ. Jalan 2 3 4 lakoh khutbah sini. Selok kawan tu berjeri. Pohon kayu batal tamah. Kita hok ada perasaan kepik pitu menau seminggu. Tak ada perasaan dengan Rasulullah. Oh berat tak tahu lah, makan Maggi banyak telajak kau lagu mana ni pok kita jadi keras sangat. Kau pada koro kau gapo dia tak tahu. Tak ada perasaan langsung. Oh pok cik pernah menangis. Ajing dulu apa terembah pohon kayu atas kaki. Oh Pak Rasulullah pernah menangis. Oh tak pernah. Tahu tak jadilah mana. Tak jadilah mana Nabi dia. Oh penuh hayal lagu ni. Pak kerja kita tak malu. Ingat kalau kita waktu ambil sebutir saja air mata daripada apa kerana Rasulullah, kita akan suka selok di akhirat. Tapi lo ni kita waktu ambil sini untuk benda lain. Tak ada nilai di sisi Allah. Ada orang malu hamba nak menangis, tua-tua pun menangis. Malu gapo? Nabi kita. Kalau hamba yang cerita mengenai anak hamba, orang lain sedih, nampak sangat apa-apa demo. Anak orang jadi menangis juga. Allah bersungguh kau cerita tengok cerita Nusra ni. Dok ni Nabi kita. Kalau kita menangis pada kita umat dia. Hasan Basri kata kalau pokok kayu menangis, orang Islam lebih-lebih lagi aula untuk menangis. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengar sepatah lidah